Hai semua dan selamat datang. Hari ini, kita akan mulakan satu pengembaraan yang cukup menarik menelusuri dunia seni catatan. Kita nak tengok macam mana ia berubah, berkembang dan sebenarnya menjadi cermin kepada dunia di sekeliling kita. Pernah tak anda tengok lukisan lama dan terfikir, kenapa ya karya seni dari zaman datuk nenek kita nampak lain sangat berbanding seni zaman sekarang? Jawapannya ada pada siri pergerakan atau aliran yang telah membentuk sejarah seni. Dan inilah dia, peta perjalanan kita. Anggap je setiap kotak ni macam satu hentian penting yang mengubah cara para pelukis melihat dunia. Okey, dah sedia? Jom kita mulakan pengembaraan kita. Kita mulakan perjalanan kita di satu zaman di mana matlamat utama seni adalah untuk menjadi cermin yang sesempurna mungkin kepada dunia sebenar. Garis masa ini cuba bayangkan ia macam satu barisan domino. Bermula dari pertengahan abad ke-19, setiap aliran seni ini seolah-olah menolak aliran yang seterusnya, mencetuskan satu tindak balas berantai yang akan kita saksikan. Ini bukan sekadar pasal style lukisan tau, tapi ia adalah satu siri reaksi. Segalanya bermula dengan idea naturalisme. Konsep dia senang je sebenarnya. Apa yang awak nampak depan mata, itulah yang dilukis. Tepat macam mana ia kelihatan. Tak ada tambah-tambah. Tak ada fantasi. Masa ni, para pelukis macam berlumba-lumba nak hasilkan karya yang paling realistik, yang hampir nampak macam gambar. Lepas tu, muncul pula realism. Yang ini menarik. Realism ni bukan setakat nak lukis benda nampak real, tapi ia sebenarnya satu bentuk penentangan. Pelukis-pelukis realism ni dah bosan dengan lukisan bangsawan yang ideal dan kisah-kisah mitos. Sebaliknya, mereka mula melukis kehidupan seharian orang biasa, petani, pekerja kilang dengan segala kepayahan dan ketidaksempurnaan mereka. Bagi mereka, inilah realiti yang sebenar. Tapi, tiba-tiba muncul satu teknologi baru yang mengubah segalanya. Kamera. Jadi, persoalannya sekarang, kalau mesin dah boleh rakam realiti dengan sempurna, apa lagi kerja pelukis? Ini membawa kita ke satu anjakan yang sangat besar. Mungkin, kalau mesin boleh rakam fakta, seni pula patut rakam perasaan. Nampak tak beza ketara kat sini? Kalau realisme tadi fokus pada subjek yang benar dan menentang idealisme, impresionisme pula beralih arah sepenuhnya. Fokus utama mereka adalah untuk menangkap kesan atau impresi sesuatu detik. Macam mana cahaya tu mengubah warna, macam mana suasana pagi tu dirasai. Jadi pelukis impresionis ni, mereka dah tak cuba nak lukis setiap helai daun atas pokok. Sebaliknya, mereka lebih berminat nak tangkap, contohnya, macam mana cahaya matahari petang tu main-main celah dedaun. Ia lebih kepada perasaan dan pengalaman visual yang sepintas lalu, bukan lagi fakta yang kaku. Dan dari sinilah, boom, pintu imajinasi terbuka seluas-luasnya. Bila masuk je abad ke-20, dunia jadi makin kelam kabut, pantas dan tak menentu. Para pelukis rasa setakat nak tiru dunia luar je dah tak cukup. Mereka kena mula teroka dunia di dalam diri. Tumpuan seni mula beralih dari dunia luar ke dunia dalaman. Ia bukan lagi tentang apa yang mata nampak, tapi apa yang hati rasa dan apa yang minda seorang pelukis tu bayangkan. Realiti dah jadi sesuatu yang sangat subjektif. Aliran pertama yang betul-betul tunjukkan anjakan ni ialah ekspresionisme. Ia muncul di Eropah masa zaman tengah bergelora sebelum Perang Dunia Pertama. Aliran ni guna warna yang terang benderang, bentuk yang herut benyot, bukan untuk gambarkan realiti, tapi untuk luahkan emosi dalaman, kegelisahan, kemarahan, kegairahan. Ini adalah seni yang menjerit, bukan lagi berbisik. Okey, kita dah teroka emosi. Macam mana pula dengan alam mimpi? Didorong oleh idea-idea segmen Freud yang tengah hangat masa tu, muncullah surrealisme. Para pelukis ni cuba masuk ke dalam dunia secara sedar, gabungkan objek-objek pelik dalam suasana yang aneh untuk bebaskan minda kita dari kongkongan logik. Kubisme pula pendekatannya lain sikit, lebih analitikal. Cuba bayangkan macam ni, ia pecahkan satu objek tu kepada bentuk-bentuk geometri, lepas tu ia susun balik semua bentuk tu untuk tunjukkan objek yang sama dari pelbagai sudut, serentak. Macam awak boleh nampak depan, belakang dan tepi, semuanya dalam satu masa. Okey, jom kita fast forward sikit. Lepas dua perang dunia, pusat dunia seni berpindah dari Paris ke New York. Dunia dah banyak berubah, jadi sudah tentulah seninya pun turut berubah. Ini membawa kita kepada ekspresionisme abstrak. Ingat tak ekspresionisme yang kita bincang tadi? Bayangkan aliran yang sama, tapi kali ni langsung tak ada objek yang kita boleh kenal. Ia adalah luahan emosi yang paling tulen yang dizahirkan melalui aksi melukis itu sendiri.
Segala percikan, sapuan dan titisan cat di atas kanvas, itulah seninya. Dan akhirnya, lepas dah penat teroka emosi, teroka mimpi, tiba-tiba muncul satu aliran yang pandang keluar balik. Dalam dunia yang makmur lepas perang, pop art muncul. Ia tak pandang ke dalam diri, tapi ia pandang pada budaya popular yang meletus di sekelilingnya. Iklan TV, komik dan barangan pengguna. Dan poin paling penting kat sini, pop art ni dia guna unsur tampak iklan atau bidang komersial yang menarik perhatian. Seni kini meraihkan budaya masa. Tiba-tiba, tinsup dan gambar selebriti boleh jadi subjek lukisan yang sama tarafnya dengan potret raja-raja zaman dulu. Satu kenyataan yang berani kan? Ia seolah-olah berkata, ini pun realiti kita juga. Jauh juga perjalanan kita kan? Dari realism sampai ke pop art. Jadi, apa maknanya semua ni? Apa yang kita boleh simpulkan? Secara ringkasnya, perjalanannya macam ni lah. Mula-mula, seni cuba tiru realiti. Lepas tu, bila teknologi dah boleh buat benda yang sama, seni beralih untuk menangkap sekilas momen. Kemudian, disebabkan pergolakan dunia, ia mula menyelam jauh ke dalam minda manusia. Dan akhirnya, ia kembali keluar untuk mencerminkan budaya popular yang kita hidup di dalamnya. Kalau nak simpulkan dalam satu ayat yang padat, inilah dia. Dalam tempoh lebih kurang 100 tahun, seni telah berubah dari sebuah tingkap untuk kita melihat dunia kepada sebuah cermin yang memantulkan apa yang ada di dalam minda, jiwa dan budaya kita. Satu perubahan yang sangat-sangat besar. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Dari semua aliran yang kita dah lihat, yang mana satu paling kena dengan jiwa anda? Dan soalan yang lebih besar, dalam dunia digital, AI dan media sosial kita hari ini, agak-agaknya, apakah aliran seni zaman kita sekarang? Cuba fikir-fikirkan. Terima kasih kerana sudi meneroka bersama saya.